Tuan dan puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak di Bank Rakyat. Kami ada cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, kita jumpa lagi. Hari ini hari Selasa, 15 November 2016, 15 Safar 1438 Hijrah. Rahim. Ya, Em. Selamat pagi, Em. Selamat pagi, Em. Siap, Em. Okey. Alright. Aku punya pening tu dah hilang . Alhamdulillah. Ada benda-benda baru yang kau buat ke? Tak ada benda-benda bau. Aku biarkan je. Kau biarkan je? Aku rasa hingus kot. Oh, yelah. Yang mengganggu sistem kau punya badan tu. Mungkin apa badan? Yelah, itu adalah salah satu bersistem kita punya badan kita. Oh, iya ke? Melihatkan kepala, sesama. Tapi dah berkurangan, Rahim. Tak ada sesuatu. Aku rasa macam bercukur sangat. Pasal dah lama tak rasa kepala tu okey kan. Ya. Kena check lah, Em. Sebab benda-benda yang jarang berlaku, tiba-tiba berlaku pada kita. Ada mesti ada sesuatu. Aku rasa lah. Kau tak payah tekan sangat ayat. Aku semalam tunggu juga Supermoon. Ada? Kecil lah. Dia cakap besar. Itu kecil tu mata kau ke tak? Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, jom kita belajar bahasa Punjab pula. Ayo. Baik Baik. Jeb. Rahim Taku nama Reheng? dia. Bukan. Apa Taku Reheng pula? Okay. Nak bagi tahu. Nama Rahim. Rahim. Ya. Habis takkan nama Rahim apa? Pembaris. Takut kau salah sebut. Tahu Rahim. Okey. Ni perkataan mana? Tak ada apa. Kita cuit sikit. Tak ada apa. Ini internal. Oh, okey. Okey, aku semenjak dah kat setahun bercakap Banjar kat radio ni, orang dah makin kenal aku ni orang Banjar lah. Betul. Kadang aku jalan-jalan kan, ada yang bertakon. Bertegur. Tegur lah. Salah. Bertanya. Pandai. Kalau bersurah apa? Bersurah bercakap. Ui, kau Rahim tak okey, Jeb pandai dia ni. Kalau kau berhamburan apa? Berhamburan. Tadi bersurah bercakap. Diam-diam sudah. Bukan. Berhamburan bersepa. Berhamburan. Oh. Kau ni. Okey. Tu pun tak tahu. Okey, daripada atas tadi ya. Bertakon apa tadi? Bertakon, bertanya. Bersurah, bercakap. berhamburan, bertaburan. Pandai. Okey, Itu je. Tolong sifat tak pasal kadang-kadang aku ajar sama je begitu juga. Oh. Ni aku nak betul-betul ingat ni Ingat dah. Hafal. Bertakon, Bertakon, bersurah, berhamburan. Lagi nak tekan. Selamat pagi, Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, berita antarabangsa, silakan Rahim. Ya, sila Rahim. Duduk termenung di pokok sena. Rindu si dia lama tak bertemu. Ceh. Barang di kerja tak cukup sempurna. Kalau di dada tak penuh ilmu. Itu betul. Itu betul. Itu setuju. Barang apa tadi? Barang di kerja. Mana benda-benda yang kau buat lah. Faham. Kalau tak ada ilmu dia tak ada apa lah. Sempurna lah. Sekadar buat lah. Okey. Cantik. Ini kalau jodoh tak ke mana lah ni. Di ruangan dunia Sokba Kosmo. Baik. Pasangan berkahwin. Alamak. Selepas 65 tahun cinta terlarang. Wow. ada lamanya. 65 tahun Hoi, cerita dia. London. Sepasang kekasih yang pernah membatalkan pertunangan gara-gara hubungan mereka tidak direstui oleh ibu bapa, akhirnya disatukan semula selepas 65 tahun. This is the true love. 65 tahun 65 tahun. Aku lihat kau menangis. Kan? Itu dia. Dia sebenarnya sekarang ni umur berapa? Dulu dia masih sama-sama belajar. Tahun lebih kurang dalam tahun pada tahun 1951. Oh, 51. Lepas tu masing-masing pun dah kahwin. Ini ngajuk. Umur 400 ni. Tak sampai 400. Sampai? Kau kira sendirilah kan. Cinta pun dah 65 tahun. Habis masa lagi belajar, sekolah. Ada semua sekolah tu. lah 80 lebih lah kot Lebih mungkin. kurang 80 lebih lah. 300. Apa 300? Ini orang bukan kukua. Kukua boleh sampai 300. Betul. Okey. Betul lah. Jadi, Kalau dah jodoh tak ke mana. Yang berdua dah berpisah dengan pasangan masing-masing. Nah. Anak salah seorang anak perempuan ni
dia mendengar cerita mak dia. Terus cari lelaki dekat Facebook. Betul-betul lelaki tu pun single lagi lah. Teruslah jodoh dia. Sebab tu pernah dulu dengar lah orang cakap kan. Apa? Pergi pada orang yang kita cinta. Betul lah. Walaupun dia tak cinta kita. Ui. Tapi ada setengah pula orang cakap pergi pada orang yang mencintai kita. Walaupun kita tak cinta. Walaupun apa? Tak. Dah lah, tak cakap lah. Lari lah ayat aku. Aku tahu kau mencari tu. Terima kasih Rahim. Sama-sama. Sekejap lagi pendengar dan juga lagu Rahsia Hati. Wow. Element. Sepatu sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Ya. Kita di Peninga pula ni. Yang pula ya. Okey. Sebelum tu kita nak ucap lah selamat hari lahir pada Pak Ya lah. Oh ya. Semalam birthday dia lah. Alamak. Kita punya pangkat ayah lah tu. 14 November Yes. Oh, happy Selamat hari lahir lah Pak Ya. Pak Ya. AKA Ilyas Senario, Ilyas Sepatu, Sepatu Reunion. Otai. Otai kita. Budak cemor. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Sehat-sehat selalu hendaknya. Cantik. Amin. Okey, ni perkataannya biasanya pendek-pendek kan? Hari ni panjang perkataan ni. Alamak. Sabarlah. Yang pendek pegang-gagap. Stationery. Okey, ejaannya STATIONERY. Itu aku tahu itu Pensel box. betul. Apa? Bukan pensel box. Alat tulis lah. Habis dalam pensel box tu ada apa? Pensel. Alat tulis. Yelah. Tapi sebenarnya alat tulis. Kan Yelah. orang ingat pensel box je. Habis pensel. Habis dalam pensel box, dalam pensel box ada apa? Mangkuk siar. Aduh, dah tentulah ada. Ada alat tulis. Aku sekali kan. Sebahagian. Itu aku dah tahu. Okey. Yang itu aku dah tahu. Alat tulis. Kan Kan tak tahu apa. Yang aku tak tahu ejaan dia bunyinya sama juga, stationery. Tapi STATIONARY. Tadi kerana A NE. je. Ni NA. Itu apa? Ambil. Apa? Alat tukang. Alat tulis juga kan. Alat tulis juga. Mungkin yang A tadi tu pensel 2A. Dia ada pensel 2B. Ini jenis yang 2A. Wah. Bukan. Habis? Dia maksudnya tak bergerak. Atau apa? Atau tak bergerak atau pegun. Pegun. Ah. Aku boleh buat ayat. Station bus begitu. Bukan. Tak Tak bergerak lah. Ayatnya. Pegun tadi eh? Okay. Ku terpegun di jendela bila hujan gerimis. Ayat bahasa Malaysia, ayat bahasa Inggeris. Tapi betul lah, bila kau terpegun, kau akan diam. Kau tak bergerak. Tak bergerak. Sebab terpegun. Tapi untuk perkataan atau contoh ayat yang lebih tepat, aku bagikan. Tadi aku dah bagi. Tak berapa tepat sangat. Itu lagu Okay. He crashed into the back of a stationary vehicle. Maksudnya? Maksudnya dia melanggar sebuah kenderaan yang tidak bergerak. Okey. Macam Faham. mana? He crashed? He crashed into the back of a stationary vehicles. Into the back. Into the back. Di belakang, bahagian belakang. Vehicle. Oh. Ada kenderaan yang tak bergerak. Dia langgar di belakang. Dia langgar belakang. Tak nampak? Tak nampak. Jangan bersoal ayat aku. Ini contoh. Okey, dah faham dah. Aduh. STATIONERY. Itu alat tulis. Pensel box. Tak juga. STATIONARY. Itu pegun. Ya, pegun. Alright, terima Tak kasih bergerak. Rahim. Rakyat, rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, kurang 5 minit daripada sekarang ada motivasi pagi. Ini dia saya belanja soalannya dulu. Tajuk besarnya kepercayaan. Kita ni tu, yelah, kita dah percaya orang kan. Kadang-kadang kita nak cari orang yang percaya tu susah. Tiba-tiba bila kita dah berkawan, kita percaya pada orang tu. Jadi kadang-kadang kita rasa selesa, kita cerita semuanya tu. Cerita luahan rasa hati ke hati, semua cerita habis-habis. Semua dah ada rahsia dah. Jadi itu bagus ke tak bagus tu sebenarnya? Ataupun nak kena ada sedikit Simpanan untuk kita sendiri. Kejap lagi kita dengarkan jawapan daripada Datuk. Okey, terus dengar kami. Sepatu Sinar. Minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Kita tengah cerita pasal kepercayaan ni. Ya. Tentang percaya. Ya. Apa soalan tadi, Jad? Astaghfirullahaladzim. Tak, ini kita memang macam itu. Saya refer dengan dia untuk soalan. Beginilah Tok. Tu satu hati tu. Okey Tok. Kau percaya kat Jeb? Saya percaya kat Suhaib. Itu Saya percaya. Kita ni tu, yelah, kita dah percaya orang kan. Kadang-kadang kita nak cari orang yang percaya tu susah. Tiba-tiba bila kita dah berkawan, kita percaya pada orang tu. Jadi kadang-kadang kita rasa selesa, kita cerita semuanya tu. Cerita luahan rasa hati ke hati, semua cerita habis-habis. Semua dah ada rahsia dah. Jadi itu bagus ke tak bagus tu sebenarnya? Ataupun nak kena ada sedikit Simpanan untuk kita sendiri.
inilah kita untuk selamat kita dengar apa yang Nabi pesan. Ya. Apa yang Nabi pesan ya. Apa yang Nabi pesan kita kena ingat yalah dia kat aku tu. Okey. Kita percaya tapi jangan luah semuanya kat orang lain. Sebab Nabi kata apa? Yang baik hebah-hebahkan, yang buruk sorok-sorok. Betul. Jadi kalau kita nak hebahkan semua benda yang positif tentang diri kita ke keluarga kita, fine, okey. Untuk orang yang kita percaya. Tetapi jangan kita ceritakan keburukan, kesilapan ya, atau benda yang mengaibkan keluarga kita. Jangan, hukumnya haram. Kalau Allah dah sembunyikan kelemahan kita, keburukan kita, kita dedahkan ke orang, itu memang satu benda yang sangat tidak bijak, sangat tak pandai. Ya, keduanya, yang ketiganya itulah yang kita kena ingat bahawa kita berkongsi ni kena berpada-pada, sebab takut-takut itulah bila masa berkawan eloklah. Masa tak berkawan nanti itu yang betul kata ni Jeb tadi, benda yang ini akan jadi senjata untuk dia attack kita balik, memerlukan kita balik dan sebagainya. Itulah tu. Berpada-pada lah juga. Berpada-pada dan kena ingat bahawa benda ni semua sering berlaku dalam masyarakat kita. Cuma kita kadang terlepas pandang dan kita jahil. Betul. Terima kasih banyak tu. Sama-sama. Motivasi Pagi bersama DMFK. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, masih lagi bersama dengan kami, Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, sekarang masa untuk berita sukan pula. Silakan. Okey, ini mesti seronok ni. Berita sukan. Bolt berlatih bersama Dortmund. Ini best ni, best. Bolt mana ni? Usain Bolt, pelari yang terlaju di dunia, terpantas. Main bola pula. Nak main bola pula. Tak bertempiaran bola lagi. Kalau dia dah kejar ini Berlin, bintang pecut Jamaika Usain Bolt yang sering menyatakan dia mahu menjadi pemain bola sepak profesional akan menghabiskan masa beberapa hari berlatih dengan Borussia Dortmund, umum kelab Jerman itu. Akhbar Britain The Guardian memetik juara Olimpik 9 kali itu sebagai dia berkata lah dia dah menghubungi jurulatih kelab itu untuk menyertai latihan beberapa hari kemudian. Lihat apa saja akan berlaku nanti. Dia sekarang ni dia baru menyertai latihan. Dah mulalah sertai latihan, tapi dia kata tunggulah nanti apa yang jadi. Jadi defense risau lah, dia laju. Defense semua dah boleh train lagi sampai pakai kasut order lah. Tapi dia laju 100 meter bawah 10 ni. Laju. Tapi bola, adakah kelajuan itu salah satu faktor juga yang boleh katanya Rahim? Apa sal? Faktor mungkin lah, tapi dia bukan keutamaan. Ada keutamaan lah. Dia mungkin menyumbang. Dia menjadi satu kelebihan untuk kau lah. Tapi dia berbalik kepada skill, teknik kau. Bola bukan saja pada kelajuan. Bukan. Kalau kau laju pun kau menonong je pun tak boleh juga kelepang kat bola. Dulu masa kau belajar kan kau laju. Ingat tak? Yang laju sangat sampai ke tepi lah. Sampai ke tepi kan. Tak boleh. Faham. Sebab bola ni dia, pada aku lah, dia lebih banyak pakai ni otak. Dia bukan saja kederat semata-mata. Bukan fizikal je. Kalau sekadar lari tak berhenti-henti pun dia no point. Baik jadi referee. Referee lari tak berhenti dalam padang. Lagi fit referee. Betul tak? Ya, betul. Tapi ni kita kena set kita punya mastermind tengah tu macam mana, nak uruskan defense macam mana. Dia semua lebih pada communication dan chemistry. Tak payah sengit mulut. Kalau tak sengit tak dapat ayat chemistry tu. Okey, kita bersama dengan kami lagi Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, masanya untuk sepatu sosial pula sekarang ni. Okey. Inilah ambil dekat Instagram Datuk Siti Nurhaliza. Baik. Instagram dia CTDK. Rupa-rupanya dong dah pergi Spain, Sepanyol. Apa? Untuk program CTDcation macam gitulah. Okey. Jadi dia dengan Datuk K, dia bawa semua family dia pergi Spain. Jadinya aku suka ada satu gambar ni. Kau tahu tak Matador? Matador tu yang pegang kain merah tu. Lepas tu seladang kejar. Dia buat benda tu lah kat sana. Tak kejar seladang? Tak tahulah, tapi kalau gambar dia pegang lah. Tapi tak adalah dengan lembu tu. Seladang tak nampak kot. Dia seladang tak boleh. Kain merah tu dia kejar. Iyalah. Dia bukan seladang. Dia bull. Bull lah. Dia bull. Nama benda tu pun bull fighter. Yelah, kita orang Melayu kita panggil seladang je. Seladang. Ada orang kampung kita. Bela apa? Bull fighter ada pernah? Lembu. Tapi lembu lah. Seladang ya seladang. Seladang.
sekati. Wah, kau dah dua nak betulkan. Kau tak percaya lagi Ya, habis kalau orang panggil apa? Panggil apa? Seladang. Okey, kat sini orang panggil apa? Lembu. Lembu. Yang lembu. Ini lembu Bull ni. tu lembu. Okey. Fine. Bul lembu. Bull lembu. Patutlah bunyi dia bul. Baru kau nak ikut Oh. Apa payah tu? Lembu bukan kau. Kau pun lembu. Tapi ni bull, lembu yang Dia bertanduk, besar tu. tajam. Yang garang tu. Itu bull. Oh, okey. Kau tak gambar kalau satu brand Yang tu. kau ni dah lah kenapa? Biarlah bul tu je yang garang. Yang kau yang garang kenapa? Aduh. Menanduk lah. Aku ambil kain dah. Okey, tapi itulah aku sebenarnya tinggi juga nak pergi. Kalau pergi Spain memang aku nak try benda ni lah. Nak main? Jangan. Orang besar-besar pun terjatuh. Dia kan, dia punya permainan tu kalau kau tengok, dia jenis yang kalau kau tengok, tu permainan lain Yang naik atas tu yang berapa lama kau boleh Itu atas. rodeo. Itu rodeo. Tu radio kan. Kau salah ni. Salah lah. Sebab masa aku tengok tu ada orang bawa kain merah tu. Silap orang tu lain. Itu orang tu kat luar kau nak suruh lembu tu keluar. lah. Kau ni. Itu je lah untuk sepatu sosial. Nyirap pula aku. Jadi tapi lah kita doakan lah semoga program Datuk Siti ni berjalan lancar kat sana. Okey. Dah Cukup. Tapi kau teril mencari kemarahan orang. Tapi kejap lagi mungkin kita boleh buat cerita macam ni lah. Kejap lagi dekat meja bulat. Bul. Terus dengan kami Sepatu Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejaka macho. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Ya, anda masih lagi bersama dengan kami. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, baru masuk jam 7 hari Selasa 15 November 2016. Kejap lagi ada kawan tanya Ustaz jawab. Ini dia cerita tentang jodoh anak. Anak perempuan memang mak bapak punya kuasa. Bukan anak perempuan. Bahkan kita boleh paksa anak perempuan kita kahwin dengan lelaki pilihan kita. Cuma zaman sekarang ni kita tolonglah bertolak ansur. Okey, itu dia. Kejap lagi kita dengarkan penjelasan penuh daripada Ustaz Aslin. Ini dia lagu daripada Sudirman, Pulang Dari Kilang. Baik lagu ni. Okey, turun dengan kami. Sepatu Sinar. Ustaz Hazlin, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Jadi Ustaz dah terlanjur cerita pasal Ustaz tadi kata mak bapak kita berkemampuan untuk beri bantuan. Jadi wajar tak Ustaz? Wajar tak ibu bapa khususnya kita ni campur tangan dalam urusan jodoh anak kita? Maksudnya menentukan walaupun dia suka tapi kita daripada sudut lain tak. Especially anak perempuan memang mak bapak punya kuasa. Bukan anak perempuan. Bahkan kita boleh paksa anak perempuan kita kahwin dengan lelaki pilihan kita. Cuma zaman sekarang ni kita tolonglah bertolak ansur. Tapi tak dikhawatirkan ke Ustaz kalau seandainya mereka tak bahagia dan kita akan dipersalahkan di belakang hari nanti? Sebab tu benda bahagia tak bahagia kita tak boleh bicara sebab masa depan kita tak nampak. Yang penting kita nampak sekarang ni bagus, solat dia bagus, agama dia bagus, semua bagus lah. Mungkin dari sudut yang lain dia pun orang yang educated, orang yang terpelajar sebagainya, maka kita doa ya Allah moga perkahwinan ini kekal bahagia sampai ke akhir hayat. Sebab itulah itu gunanya solat istihara. Minta petunjuk. Kan kalau kita dalam keadaan muskil kan. Betul tak itu Ustaz? Betul. Okay, Siapa dah buat Saya alhamdulillah Ustaz. Tapi tak jadi muncul keluar muka Rahim juga. Mungkin nak Rahim lah tu. Mungkin nak Rahim. Alamak, lagi cepat saya nak kahwin anak saya Ustaz. Dengan siapa pula ni? Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sinar.fm sekarang. Bersama dengan kami Jeb, Shuib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Rahim, aku bila tengok kamu muka aku jealous Rahim. Tak apa sabar je Tak ada, kalau kau perasan aku dah lama tak potong rambut. Jadi aku ingat ni yang untuk pertama kalinya aku nak simpan belah belakang. Tak betul. Kan lama tak potong rambut kan, lama tak tumbuh. Belah depan dah panjang. Jadi aku rasa macam biar aku simpan yang belah belakang. Betul. Mana kau kena buat style lain. Selalu orang masuk kedai gunting duduk kan, kau baring pelangkuk. Kau tak potong belakang je. Menerap. Bukan, aku nak simpan belakang lah. Oh yalah, besok potong susah. Tak, kau pun satu. Orang biasa selup rambut, yang kau selup dahi kenapa? Tak pasal tu lah. Aku cakap aku nak try simpan belah belakang. Tapi cerita seladang tadi tu, masa yang kau cerita pasal bul tu, aku ingat aku nak try cari lah.
Bull tu. Kau cerita apa ni? Saya apa? Tak ada seladang tadi tu. Yang pasal Datuk Siti kepegang kain merah tu. Sepatu sosial tadi tu. La Dah ilaha lepas lama. Itu Kau ni cerita apa ni? orang cerita pasal rambut aku. Yalah, aku cerita pasal bull tu. Seladang tadi tu. Yang kawan sibuk cakap itu bullfighter. Seladang. La ilaha illallah. Kau ni tu masalah kau ni. Kau selalu masuk salah topik kau. Orang topik dah lain dah. Cerita dah lain dah ni. Lari topik kau ni. Ni talk set dah lain dah ni. Habis kenapa kau pakai baju merah? Aku masuk je lah. La Aku tak boleh. Aku dah bila cerita seladang tadi tu. Habis kenapa kau nak kena merah je seladang? aku rempuh. Apa? Aku ada idea app Apa? untuk meja bulat kita. Wah, kau bagi idea hari ni ya? Aku terpaksa bagi idea. Aku rasa ni cantik ni. Apanya? Lari topik. Untuk meja bulat lari Meja topik. bulat ni. Bila Memang. borak dalam rakan ni ada seorang tu akan tiba-tiba Aduh. masuk je lari topik. Macam ni lebih kurang lah. Kesalahan aku tadi dijadikan topik. Aduh. Kita tengok macam mana nak handle orang macam ni. Betul. Ada apa cerita dia kan. Kau nak cakap apa lagi ke? Sebelum kita buat topik betul ni. Boleh lah. Layan je lah. Ya. Buka. Boleh okey. Boleh. Hari ni untuk meja bulat. Topiknya lari topik. Nampak topiknya lari topik. Okey, jom kalau anda pernah ada dalam situasi ni, tengah borak-borak tiba kawan masuk je, tak apa benda cerita tak kena. Boleh call kami 0395432000. Sepatu Sinar Rakyat, rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, meja bulat hari ni tajuknya lari topik. Kita bersama panggil pertama Kila. Apa ceritanya? Hello, selamat pagi Sepatu Sinar. Selamat pagi. Selamat pagi Kila. Siapa nama Kila? Gila lah nama dia. Oh Kila ya. Okey, saya ni ada seorang office mate ni. Dia ni selalu lari topik. Lalu saya akan sembang dengan office mate lagi seorang tu. Saya ceritalah pasal anak lah, pasal masak apa hari ni. Tiba-tiba dia daripada sebelah, dia boleh tengok. Kau tengok ni, ex-boyfriend aku dah ada anak 2. Alamak. Ex-boyfriend pun masih cerita kat orang ke? Lepas tu kami berdua pun akan cakap apa? Assalamualaikum serentak. Bahasanya. Bagi salam dulu lain kali Lepas tu cakap dengan dia apa? Engkau lain kali nak menyampuk bagi salam. Yelah. Jangan potong tangkona. Yelah, tiba-tiba potong cerita orang. Lepas tu tak kena pula tu ceritanya. Kita orang cerita yang sedih-sedih pasal masalah ke apa-apa kongsikan. Tiba-tiba dia cerita. Hari ni anak aku tak berak lah. Alah, apa ni? Tiba-tiba je. Tu yang bagi salam serentak tu kat dia tu. Lain kali buat announcement macam kita orang. Okey, hari ni topik kita orang. Cakap jadi dia tahu. Kena beritahu. Kalau siapa-siapa yang ada masalah macam tu, bagi je lah salam kat orang tu. Itu je lah jalannya. Assalamualaikum gitu kan. Gitu ajalah. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Baik. Nampak. Kau orang rasa aku teruk. Ada orang lagi teruk. Kau kena bersyukur. Yelah, tapi kita orang ni dah hari-hari kau lagi rasa teruk. Dia cerita tadi kawan dia jauh. Tiba-tiba masuk macam tu. Kau dekat. Ah. Itu kan borak kau dekat kau dengar. Okey. Lain. Okey, jom hari ni kalau anda pernah berdepan dengan situasi ni tengah borak-borak, ada pula kawan masuk, tu dah lah topik tak kena. Okey, jom kongsi dengan kami 0395432000. Lari topik tajuknya. Ini dia Shanti dan juga Marcel. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan kami Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, meja bulat hari ni topiknya lari topik. Kita bersama dengan pemanggil kedua, namanya Ashraf. Silakan. Saya nak cerita pasal adik saya. Okey. Masa kalau kita orang memang duduk sekali lah. Biasanya lepak macam weekend lepak dengan bola kan. Tengah tengok bola, kalau macam dengan anak tergugur tu. Kan semua macam tiba-tiba terdiam diam fokus tengok bola. Tiba-tiba dia cerita, dia cakap, tapi kan motor aku ni tiba-tiba rosak. Alamak. Kau tengok bola kau apa hal? Cerita motor pula tak, tapi yang bestnya dia cakap intro dia mesti tapi kan. Dia startkan tapi. Supaya senang lah nak masuk. Lepas itu menarik perhatian. Tak ada cerita pasal kau punya motor. Yelah. Lepas tu dah lah tiba-tiba terdiam, tiba-tiba kau cakap tapi apa hal kau ni? Dia startkan tapi. Pula. Nak kena tepuk dah ya. Yelah, sebab bila dia cakap tapi, orang tidak tak tahu. Tapi apa dia macam tu. Bagus Tapi tak dia. kena. Tapi tak juga. kena. Tapi Sebab masalahnya tak ada cerita pasal tu. Yelah. Masa orang tu tengah diam, tengah tengok orang nak skor ke. Tiba-tiba dia cakap tapi kan.
Oh. Dan dia memang- Macam sebelum tu ada borak kan. Kalau boleh bawa pergi inilah try jumpakan pakar. Pakar. Kalau dia buat tepuk dada dia. Oh. Okey. Aduh, nasib baik adik kan. Tu fikir adik lah. Kalau tak memang lagi dahsyat buat. Terima kasih Ashraf. Ya, Raf. Okay, salam tapi Alright. Tapi bukan nama dia. Okey, bye. Macam-macam orang kan. Ini dah boleh gelor lah mak tapi. Dia pandai, tapi dia pandai lah. Yalah, kau cakap tapi kau mesti nak dengar. Ah. Tapi kan kenapa? Kan? Tengah orang dia akan buat, yelah, kalau kau tengok dia nak ajar orang tu bercakap, dia tak nak dalam ayat kau ada tapi. Kalau kau nak biasa belajar bercakap, dalam percakapan kau pun dalam percakapan kau tu tak ada perkataan tapi. Kalau ada tapi kena denda. Ini untuk melancarkan latihan untuk kau bercakap. Sebab tapi tu kau stop, kau pause untuk kau cari ayat lain. Ya. Faham? Jadi Faham boleh bahasa sebut. lah. Faham boleh sebut. Tapi jangan sebut. Tapi tak boleh sebut. Okey, alright. Tapi Jadi tadi tu sebut tu. Kau sebut dulu. contoh. Di tapi Contoh 2013. Lawak lama. Okey. Jom hari ni topik kita untuk meja bulat lari topik. Kalau anda pernah berdepan dengan situasi ni, jom call kami 0395432000. Sepatu sinar dengan bijak di Bank Rakyat. Kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Meja bulat hari ni topiknya lari topik. Pemanggil ketiga Lin, silakan. Apa ceritanya? Okey, Lin yang akan biasanya tukarkan topik tu. Pula. Oh. Sebab macam kalau diorang tengah bercerita ke whatever yang diorang tengah bercakap ke, I orang yang akan masuk, I akan tukar topik lain. Pasal apa macam itu? Sebab bagai diorang cakap merapu macam bila dia merapu, yang ni nak menunjuk, yang ni nak menunjuk kan. Jadi tiba-tiba dia akan masuk lah. Dia akan masuk buat cerita bodoh ke, cerita kelakar ke. Oh, funny. Kate Lin akan ubah benda tu. Dia akan cakap, saya lapar ke, kan. Dia cakap, aku lapar ni, cakap. So tiba-tiba diorang dah segan lah kan. Yelah. Macam sebab yang kadang-kadang ada yang seorang tu pula macam mentor pun ada juga kan. Hidup bersastra, berlagu, bermadah pujangga, apa benda kan. Dia nak happykan diri dia tu kot. Dia macam cakap seorang, lepas tu bila orang tak layan dia, tiba-tiba dia maki orang dalam tu kan. Pula. Saya akan hantar gambar makanan ke, gambar apa ke. Saya tukarkan topik tu, tiba-tiba dia live pada muka dia. Pula. Penyelamat juga lah ni. Tapi saya orang-orang yang kalau ada yang macam kita ada cakap yang ustaz jajian ke, Dian ke kan. Yang macam tu bukan sometimes saya rasa dah macam merapu because dia suka viral yang benda bukan. Saya akan tukar topik lah. Saya akan tukarkan. Saya akan help that group untuk tukar topik. Sebab saya tahu ada yang lain-lain pun tak suka tapi tak berani. Lepas tu Lin tukarlah topik. Lin tengah makan ke, Lin tengah cicah mangga ke whatever ya. Kan. Kalau dia rasa benda tu sengah ke apa, I don't care. Tapi I rasa macam daripada you terusan masing-masing nak menegakkan benda yang basah ke whatever kan. So saya orang yang akan tukar topik. Tapi biasanya berlaku dekat grup WhatsApp ke ataupun kalau kat tempat kerja ke? Borak ke apa ni? Kalau dalam grup WhatsApp tu satu. Kat office pun kalau bos tengah cakap juga, kalau dia bebel saya tukar topik. Kenapa awak tak tukarkan je bos awak tu? Dahsyat Saya kawan. bangun je saya cakap lapar lah. Okey, sebelum Kak Lin tukar topik tu baik kita unurkan diri. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih. Okay, bye. Wah, dahsyat lah Kak Lin ni. Dia tak suka benda yang negatif. Dia tukarkan jadi positif. Tapi bos dia cakap tu masalahnya. Itu yang heran tu. Itu yang heran tu. Kan bos tu tukar dia punya payslip gaji kan. Okey, jom hari ni topik meja bulat kita lari topik 0395432000. Aku main bola kan. Sepatu sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Sepatu sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Meja bulat hari ni tajuknya lari topik. Pemanggil terakhir namanya Aiman. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. 3 serangkai ni. Ni Aiman daripada Gurun, Sungai Petani ni. Okey. Nak cerita yang berkenaan dengan bola sepak Malaysia dengan siapa semalam tu? Dengan Papua New Guinea. Papua New Guinea kan. Lepas tu siapa menang semalam Malaysia 2-1. Oh, tahniahlah kepada Malaysia sebab menang 2-1 tu. Okay. Jauh betul tu lagi topik ni. Ni topik ni lagi ni. Sukan punya dah lepas Aiman. Oh, lagi topik ke? Lagi. Kau jangan sampai aku pergi gurun
Betul tak lari topik? Betul. cantik, betul. Oh, dahsyat. Memang biasa macam gini ke? Itu cara nak lari topik tu. Betul tu. Tapi basikal yang semalam tu dah siap mana? Lagi teruk. Oi, ini bukan lari, ini bekejar topik ni. Oi. Aiman. Aduh, Aiman. Memang ada kehandalan larikan topik ke? Melarikan topik kita memang pandai larikan macam-macam. Tapi gegar Baganza semalam, dahsyat salah nyanyi. Aiman, biasanya kalau Aiman buat lari topik ni atas sebab apa? Atas sebab apa? Kadang-kadang kita tengoklah kalau isteri kita ada masuk pertandingan ke, kita jangan ganggu lah. Jangan lari, Man. Tolong jawab dulu boleh tak? Ini kalau jumpa orang pandai-pandai tolong buat kain. Bas dah datang. Okey lah, bila naik bas. Man, angkat baju tu, Man. Hari hujan. Aiman ni bukan lari topik. Tak faham soalan. Okey, dah kita nak tutup dah topik meja bulat kita ni tentang lari topik ni. Dia penutup lah. Pasal lari topik ni. Yelah, dia beginilah. Pasal lari topik ke apa. Kita hidup ni jangan serius sangat. Betul. Kadang-kadang kalau lari topik pun okey juga. Betul. Pasal apa? Macam ada tadi Kak Lin tadi. Ada positif dia. Ya. Semua benda tu kadang-kadang kalau kita fikir dia jadi positif, dia positif. Yep. Selagi dia tidak memudaratkan, relax lah. Okey, kejap lagi ada. Ada 3 serangkai sekejap lagi. Slick Najwa Latif. Untuk dia, sepatu sinar anda dengan bijak di Bank Rakyat. Kami ada cara. Cincin emas permata belian ku letak di jarimu. Dengan senyum mereka berkata, alahai kau tidak berjumpa. Selamat pagi, Pakcik. Aduhai. Pakcik. Ini bukan tempat karaoke. Kalau nak karaoke pun bayar dulu. Nak disampaikan juga chorus tu. Pakcik dengan pasal lari topik. Pakcik lah adalah kawan ni selalu lari topik. Oh iya ke? Asal borak je tak kena. Asal borak tengah elok-elok cerita pasal main dap. Pakcik tengah semalam aku dah naik haji 2 kali. Pula. Dia memang terror main dam. Orang tak boleh kalahkan dia lah. Kita makan 1, dia makan 6. Ui, tukang haji tu. Pakcik pernah main dam dengan dia. Pakcik dia panggil buah tu kan. Yelah. Pakcik buah 40, dia 3 je kalah pakcik. Boy, tunggu je pakcik. Tak kalah 40 tak boleh kandang 3 tu. Dia memang pandai. Dia main pandai. Maknanya apa-apa borak pun dia akan tetap cerita pasal Adam Haji. Cerita pasal Adam Haji. Kita tengah cerita elok-elok pasal bola, pasal apa. Semalam aku main dengan Seman, kalah dia. Dia memang terror lah. Dia. Padahal pakcik buah 40 tu bila dah banyak sangat kan, dah kena makan, pakcik letak 1 dekat atas papan tambah. Pun kalah. Dia tahulah. Dia memang pandai. Strategi dia pandai. Dahsyat. Patutlah dia suka bercerita pasal tu. Tapi macam mana pakcik berdepan dengan orang macam ni? Biasanya pakcik akan macam layankan. Lebih pada pakcik tak matikan apa yang dia cakap. Pakcik suka layankan. Larikan lagi topik tu. Lagi lari lah. Dia cerita pasal dam, terus pakcik dia pasal buah semangka. Dia ketahu. Dia ingat dia seorang yang pandai lari kan. Mana pakcik lari laju ni. Lari laju. Itulah orang macam-macam. Tapi sebenarnya bila tak ada, rindu. Ya. Rindu. Okeylah pakcik, terima kasih. Sama-sama. Itu dia. Pakcik ni mana biasa lari tajuk. Lari topik dah biasa. Okeylah, kejap lagi. Wow, Rahim, jarak sepatu ada 1K. 100 kali 10. Jadi bila keluar syarat panggil, anda kena jadi pemanggil terpantas 0395432000. Sepatu si rakyat, rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, dah tiba masa untuk yang salah. Diamlah. Dah tiba masanya untuk jerat sepatu sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Pemanggil terpantas namanya Farhan. Ya, saya. Katanya besok birthday awak Ya, betul. Lama ini kalau menang hari ni best nak sambut birthday ni. Punya hadiah lah ni kira ni kalau menang. Okey, ada RM1,000 hari ni. Jangan mulakan jawapan awak dengan ya, tidak, lambat tak boleh, jawapan berulang tak boleh, dan pastikan jawapan tu bersesuaian dengan soalan, okey? Okey, insyaAllah. Okey, Farhan.
30 saat daripada sekarang. Silakan. Ini birthday yang keberapa, Farhan? Saya yang ke-21. Oh, tanya nama sebenar Farhan ni? Betul. Farhan, kalau kata kalah, birthday ni jadi tak esok? Mesti jadi punya. Takkan tak jadi kot. Tak kisah kalau kalah kan? Tak kisah. Tak boleh sebut. Kalah, Farhan. Kita orang punya lah doakan awak menang. Adalah 10 saat lagi tu. Aduh. Bila lah. Kau lah ni, Rahim. Aku daripada bawah minta-minta lah dia menang. Minta-minta lah dia menang. Dia tak kisah kalau kalah. Aduh. Kalau menang tadi boleh. Besok topak-topak beli kacang. Beli coklat. Tak apa. Lilin dah beli tu patah 2. Jangan balik. Tak apa. Walaupun awak tak dapat hadiah ni, kita hadiahkan awak semoga diberikan kesihatan yang baik. Kita doa lah. Doa. Kita hadiahkan doa untuk anda. Selamat jadi Farhan. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Tak salah aku. Yelah, benda ni memang kita mengharapkan dia menang. Tapi bukan bermakna kita gelak tu kita suka dengan kekalahan dia, tidak. Betul. Begitu. Dia jawab tak tadi Tak kisah. Okey. Besok dah jadi 1100. Yes. Yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk Jerat Sepatu Sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Indo Cafe, pilihan kopi instan yang sempurna. Ini dia Joflizo Sonawan. Yo. Apa khabar? Apa khabar yo? Sepatu Sinar. Selamat pagi. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, ni nak beritahu korang ni. Okey. Pendengar juga saya nak beritahu. Baik. Sekarang ni di Sinar kita ada buat satu peraduan. Kalau kau yap. Dia faham lah kodoh-kodoh dia faham. Faham diam cukup lah. Yap. Ya, okey. Aku banyak benda nak baca. Okey. Okey, sekarang ni Sinar FM ada buat satu peraduan. Impian seorang anak yang dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Di mana anda berpeluang menghantar kedua ibu bapa anda ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah. Alhamdulillah. Yap. Jadi sekarang ni aku ada ternampak lah satu dekat media sosial ni. Tajuk besar dia abang nak bunga ke tapi harga RM100, mak tak mampu. Cerita dia macam ni. Sekarang ni mak dia ni, keluarga dia bukan orang senang lah, orang susah. Jadi dia berjaya didik anak dia ni sampai ke Menara Gading. Alhamdulillah. Jadi masa convocation tu kan ada orang bawa bunga, bagi bunga. Betul. Jadi anak dia macam nak bunga tu lah. Jadi mak dia cakap kalau 100 mak tak mampu sangat tu. Tapi nampak dia punya nak anak dia berjaya, maknanya dia struggle, dia susah, dia cari duit sampai anak dia berjaya ke Menara Gading. Ni berlaku kat mana ni? Kalau kau tengok kat media sosial. Dekat media sosial sudah lah. Kau jangan tanya detail boleh tak ini? Nanti kau cakap kedai bunga kat mana pula? Kau ni. Jadi detail. Ya tahu. Jadi jam 8 ni kita nak anda berkongsi cerita dengan kita orang ni mengenai kegigihan ataupun kepayahan ibu bapa anda. Dalam membesarkan anak. Betul. Dan mungkin juga benda-benda yang perkara yang menarik tentang ibu bapa yang boleh dikongsikan. Nak kongsikan? Ya betul. Jangan tanya. Aku tak tanya. Jom call kami sekarang dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, jam 8 kami tengah bercerita ni tentang ibu bapa ni. Kita bersama dengan pemanggil pertama, namanya Judin. Apa yang awak boleh kongsikan dengan kita orang? Hari ni saya nak cerita sikit lah pasal kegigihan seorang ibu lah. Bapa saya tak ada. Okey, boleh. Jadi seorang ibu tunggal, iaitu ibu saya sendiri. Ibu kepada 3 orang adik-beradik saya lah. Jadi saya nak sulung. Jadi ayah saya tu meninggal disebabkan leukemia waktu umur saya 10 tahun. Allahuakbar. Jadi adik bongsu saya umur dia baru 6 bulan. Jadi start daripada tu sebab ibu saya ni seorang suri rumah, jadi dia tak ada sumber pendapatan. Jadi dia pun tak tahu nak buat apa kan. Jadi saya tengok dari situ dia develop diri dia ambil lesen kereta and then start bawa kereta. Lepas tu dia tahu dia pandai masak, jadi dia buat bisnes kantin sekolah. Jadi dengan duit kantin sekolah tu lah saya membesar sampailah adik bongsu saya belajar sampai ke Manchester hari ni. Subhanallah, meremang belum umur saya dengar lah. Betul. Jadi saya pun berjaya alhamdulillah dekat bidang saya sendiri, engineering di UIA. Dan adik saya yang kedua di UPM dalam bidang accounting. Jadi masing-masing alhamdulillah sekarang semua, mak saya pun dah tak bekerja lah, cuma dia buat kuih kat rumah sikit-sikit hantar dekat orang macam tu lah. Kalau boleh jangan bagi dia kerja lagi lah. Memang. Itu memang niat saya lah, kalau boleh nak dia duduk rumah, dia rehat kan. Tapi je lah kadang-kadang orang tu ni dia dah biasa bekerja. Dia bukannya nak apa, dia nak isi masa dia tu. Selapang ya, betul. Tapi Judin, saya boleh cakap apa, berembang bulu roma saya. Lepas tu saya macam selut habis lah. Waktu konvo adik saya di Manchester dalam bulan 3-4 bulan sudah, saya dengan mak saya bawa
mak saya pergilah. Saya bawa mak saya pergi ke Manchester and then spend time dekat sana lebih kurang 2 minggu macam tu, bawa dia jalan-jalan. Itu betul. Cuba sebutkan siapakah nama hero tu. Nama dia Hamidah binti Khalid lah. Jadi dia memang hero ke heroin ke semua saya punya kata life machine lah. Okey, terima kasih Judin. Semoga Allah sentiasa menghormati beliau. Hebat. Tak tahu nak cakap apa lagi. Pengorbanan yang begitu besar. Mestikan lepas tu dia pula struggle. Ya. Dia seorang kan. Aduh, aku terus ni mak aku nak balik ni tengah hari nanti nak balik ke Johor. Teringat mak kau ni. Nak balik sekarang. Cantik lah. Okey, jom kalau anda ada cerita macam Judin ni, cerita tentang ibu bapa, pengorbanan, kegigihan, kepayahan, jom kongsi dengan kami 0395432000. Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, jam 8 ni kami buka topik tadi, ceritanya tentang kegigihan, kepayahan ibu bapa. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil ni, Tasha Tashabah, nak dengar cerita. Apa ceritanya? Saya nak cerita tentang seorang mak saya yang sangat gagah. Sebab mak dan ayah saya dah bercerai daripada saya kecil lagi. So yang membesarkan saya ibu saya lah. Sepanjang nak membesarkan kami ni memang diuji dengan kesusahan lah kita, kami bertiga kan. Sampai satu masa tu kita anak beranak terpaksa berpisah tau. Sebab memang dah sangat susah. Saya dengan abang saya duduk kat rumah makcik saya. So ibu bawa dirilah pergi ke Shah Alam. So dia kerja sebagai security officer. Dengan gaji 800 tu nak survive, berjaga anak-anak semua kan. So masa tu awak masa tu awak dengan abang awak duduk dengan siapa? Duduk dengan makcik. Duduk dengan makcik. Bukan duduk sekali. Terpaksa berpisah lah. Tak duduk sekali, terpaksa berpisah sebab memang waktu tu dah tak mampu nak bayar duit. Faham. Lepas tu? So duduklah dengan makcik semua. Lepas tu even ibu kalau nak jumpa kita orang pun sampai dah tak ada duit. Kita orang nak jumpa ibu pun sampai tak ada duit tau. So pengorbanan dia sangat besar. Tapi yang best part is mak saya ni dia garang tau. Dia garang tu sebab dia nak kita orang jadi kuat. Betul. Sejak umur berapa dah mula duduk berasingkan dengan ibu tu? Kita waktu yang paling teruk tu waktu tu saya form 3. Form 3. So bila abang dah habis sekolah dia kerja, saya pun bila dah habis sekolah sambung belajar. Itu pun lagi lah mak saya cari duit macam nak gila sebab first nak masuk tu nak bayar yuran semua kan. Okey, sekarang hidup bersama dengan mak lah. Ya, saya duduk dengan mak saya. Dah betul semua. Rasanya dah tiba masanya kot awak kena jaga dia balik. Betul. Sebab yang best part ibu saya ni dia sporting gila dan dia sangat memahami anak-anak. Itulah dia punya sifat kesabaran dia tu yang ajar kita survivor lah dekat sekarang ni kan. Tak adalah orang kata life yang susah tu membuatkan kita jadi menghargai kehidupan, jadi lagi rapat kan. Okey Tasha, ini ada peluang sebut nama ibu dan cakap sesuatu untuk ibu. Nak nangis pula saya nak bawa ucapan. Untuk ibu saya Nurharita Haji Ahmad, thank you so much for everything. Ya nak jaga ibu sampai bila-bila. Tak apalah ya kahwin lambat pun ya nak jaga ibu, abang pun nak jaga ibu. Sampai bila-bila pun kita tetap sama. Ya sayang ibu sangat-sangat. Okey. Terima kasih Tasha. Tapi dalam ibu ada pesan kalau dia boleh jadi menantu dia bagus juga. Tasha. Saya ni tengah selami perasaan awak tu. Berkaca dah mata kita orang tau. Kesalamat ya. Tinggal tutup mata menitik mata ni. Kesalamat nanti okey. Tasha memang awak kuat lah. Baguslah, tahniah lah. Tahniah. Tasha. Aku ni kalau cerita pasal mak bapak ni memang tak boleh lah. Sebab dia terus jadi fokus. Yes. Okey. Kita semua ada mak. Yalah betul. Jadi pada anda kalau ada cerita macam Tasha ni, macam Judin tadi tentang ibu bapa, jom call kami 0395432000. Kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, tadi ada dua pemanggil yang berkongsi cerita dengan kita tentang kepayahan, kegigihan ibu dan bapa. Tapi itulah jasa ibu sebanyak mana di dunia ni kita buat pun takkan terbalas. Tak terbalas. Lagi satu, jagalah elok-elok. Betul. Sebab
Bukannya apalah macam biasa yang aku dah sebut-sebut selalu kerap sangat. Betul. Nanti tak ada nanti kesal pula pada kerinduan. Jangan. Selagi ada ni buat the best lah. The best betul. lah. Tak rugi lah. Betul. Satu je tau. Satu je sekali je. Betul. Sekali ada. Tolonglah jaga elok-elok. Tolong. Ada kesempatan untuk ucapkan sayang kepada mereka, ucapkanlah kan. Yelah. Kalau jauh call. Call lah. Kan kalau dekat apa lagi pergi jumpalah. Apa semua kan. Jangan. Ni cakap terus terang ni. Ramai kawan-kawan yang dah borak-borak aku kalau lah ada lagi. Kalau lah. Subhanallah. Kalau betul. Jadi kita bukan menyalahkan mereka. Kita ambil iktibar daripada cerita orang tu. Jadi yang tengah ada ni. Hargailah. Hargai. Jadi inilah kita nak cerita sedikit tentang impian seorang anak di Sinar FM bersama dengan Telekong Siti Khadijah, di mana anda berpeluang untuk menghantar kedua ibu bapa anda ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah. Hantarkan kisah pengorbanan dan kesusahan ibu bapa sepanjang membesarkan anda kepada kami sebagai tanda penghargaan buat mereka melalui laman web kami di sinar.fm atau postkan di Instagram anda dengan #ImpianAnakSinar. 3 peserta dengan penyertaan terbaik akan dipilih untuk ke final pada hari Jumaat 25 November 2016. Realisasikan impian anda untuk menghantar ibu bapa untuk mengerjakan umrah melalui impian seorang anak di Sinar yang dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Itulah makna yang dibawa Telekong Siti Khadijah apabila dijadikan hadiah istimewa buat yang tersayang. Dapatkan di butik Siti Khadijah seluruh Malaysia atau di www.sitikhadijah.com. Untuk terma dan juga syarat serta notis privacy, layari sinar.fm. Okey, nanti di jam 9 kita ada NTAT, kita ada sepatu Hello. Turun dengan kami, sepatu Sinar. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Lagu tadi tu betul lah. Mengamit. Ayah dan ibu tadi tu. Mengamit lah. Yelah. Kalau lagu ni aku paling ingat lagi cerita yang Datuk Rosyam lakon tu. You tahu? Apa ni, Rumah Tepi Sawah tajuk dia. Ya ke? Pondok Buruk. Pondok Buruk aku pun tengok. Apa yang kau pegang tu, Im? Dalam masa kita kadang berseronok ke apa ke, itu kan topi. Kita lupa. Tukar topik baru. Topik baru. Apa dia? Metro. Muka depan lah. Salam Pukau. Salam Pukau? Apa tu? Kalau orang kahwin salam keruk. Ada salam Pukau. Abang hati-hati sikit, kita minta orang berhati-hati. Sebab apa? Pasal apa, Im? Lelaki rembat wang ATM di pusat Meribelah stesen komuter. Kisah dia ni aku bagi ringkasan sikit lah. Kalau ikut daripada apa yang dia kau dah baca? Dah baca ni, warga asing ni lah. Dia memberikan dia beri salam. Bagi salam. Bagi salam. Kemudian tiba-tiba dia boleh suruh orang yang salam tu pergi keluarkan duit untuk bagi dia. Salam mulut tangan ke apa? Salam mulut tangan, dia tepuk bahu. Bukanlah bagi salam Assalamualaikum tu. Tepuk bahu. Salam. Keluar duit. So keluar duit ATM? Keluar duit ATM. Orang ikut je cakap dia? Ikut je. Ish. Tapi yang bestnya sebelum ikut dia suruh ambil gambar dulu tu. Ambil gambar dengan dia? Gambar lah. Dia memang mungkin dia punya amalan ke apa kan. Dia lepas dia pukul, dia akan minta mangsa untuk rakam gambar dia. Okey, sekali lagi kejadian ni dekat mana? Kejadian dia berlaku nak minta orang macam hati-hati lah. Nak minta orang hati-hati. Ini report ni kat Serdang lah. Kat Serdang. Kejadian ni berlaku di dia tak beritahu pula kat mana. Mungkin Serdang lah, dia Serdang. Alamak ai. Hati-hatilah. Serdang kita tengah nak keluar duit, mana tahu. Serdang. Habis? Ini Serdang. Yalah, Serdang kita tadi nak. Tadi kau sibuk dengan Seladang. Yelah. Ini kau Serdang ni. kita sibuk nak keluar duit, orang tepuk bahu, hati-hati. Tapi ada juga dia bagi tip kat sini sikit, ada ruang tip dia kata untuk sebelum keluar rumah amalkan 3 kul. Betul. Itu betul. Itu ayat Al-Quran tu. 3 kul. Qul Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Betul. Lepas tu serahlah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minta tak berlaku lah benda-benda yang kita minta lah. Ini semua benda-benda yang kita tak nak lah kan. Ulang aku cakap. Okey, itu saja yang Rahim nak kongsi. Dirilah. Pukul 9 ada NTAT. Nak tahu ambil tahu, terus dengan kami Sepatu Sinar Rakyat, kami ada cara. Okey, masanya untuk NTAT. Nak tahu ambil tahu. Cantik. Okey, tak nak tahu udah lah. Nak. Ya. Okey, siapa yang pernah tengok landak depan mata lah? Depan mata tak Kat pernah. zoo dah lah, aku pernah pergi zoo. Aku depan mata tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Aku dulu masa kerja-kerja kat sawit pernah nampak lah. Yang langkau dia landak pernah. Langkau dia landak. Kau tu nampak tu lubang-lubang duri. Duri landak tu cocok.
Tak, aku tengok dulu masa aku kerja kat sawit. Landak dia memang kat area sawit. Ya. Dia dekat celah pelepah yang dorang tebang dekat ni. Dia duduk kat situ lah. Jadi itulah ni faktanya tentang landak lah. Okey. Kerja orang landak. Tak kerja orang. Tak kerja Tak kacau. Dia tak kerja lah. Sebab berduri kan. Ya. Landak dilahirkan bogel, duri di badannya terdapat di bawah kulit dan akan bertunas dalam masa 36 jam. Maknanya dia lahir, dia tak ada lagi duri tu. Tak ada landak. Bukan. Yelah, maksudnya tak ada duri. Dia botak tu. Ingatkan nanti buang puyuh pula. Yelah. Kan? Tak, masa kita tu aku cakap tadi. Kalau kita tengok landak tu kita pun tak tahu bentuk dia sebenarnya macam mana. Yelah. Maksudnya masa lahir tu kita nampak lah bentuk dia macam mana. Wah, landak lah. Lantak. Tapi landak ni ada ke orang bela maksudnya? Ada orang pelihara ke? Ada, sebab aku dengar cerita ada orang makan daging dia juga, daging landak. Landak ada makan. Tapi makan kena buang dulu tu duri tu. Yelah betul lah tu. Sebab aku landak dia punya tak duri dia tu buat ngaji dulu. Penunjuk. Betul. Okay, jadi itulah masa tu siapa ada penunjuk tu hebat tau. Hebat. Dalam kali lidi kan. Ada tu hebat. Itu fakta tentang landak ya. Okey, dia lahir bogel 36 jam lepas tu barulah duri. Okey. Kejap lagi ada sepatu hello. Kita nak telefon orang yang menyambut hari jadi. Telefon Mengkoma. Mengkoma siapa? Pak Ya. Dia angkat ke? Kejap ni siapa nak menyamar? Aku. Berani. Okey. Terus dengar kami. Sepatu sinar khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, masanya untuk sepatu hello. Kita nak call birthday boy. Birthday boy ke dah tak boy dia? Boy lagi. Masih boy. Boy lagi. Okey, dia. Halo. Assalamualaikum. Assalam. Pak Ya. Ya. Ni Amirul untuk sepatu. Okey. Sepatu ini kan. Aha. Pak Ya dah tahu kan 23 bulan tu kita ada shoot. Okey, 3 bulan 12. Lydia ada bagi tahu pada Pak Ya tak? Saya baca WhatsApp je. Okey, dah tahu tak location kat mana? Tak tahu. Okey. Locationnya di Bangsa. Okey. Di Bangsa di Jalan Makrop. Makrop, okey. Bukan, Jalan Makrop Cinta Kristal Rahim. Rahim Makruf. Pak Ya. Ya. Dah boleh lah tu. Dia tak tahu nak ada lukan. Dah boleh tadi. Dia tak tertipu. Pak Ya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Pak Ya. Selamat hari jadi. Pak Ya. Allah selamatkan kamu, panjang umur, sihat sejahtera, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Amin. Kalau boleh dikongsikan Rahim Makruf tu dekat mana tu? Kalau boleh dikongsikan jadi ke berapa ni Pak Ya? Kali yang ke-49. Kali berapa dah tu? Dah kali berapa? Apa dah 49 lah. Okey. Ya kan dia kali berapa? Orang terkumpul ke kali-kali? Okey Pak Ya, apa pun saya nak saya nak tuntut. Rahim cakap dengan saya, dia kata, aku bagi kau 15 saat je untuk Pak Ya. Boleh percaya tak suara kau? Akhirnya lebih daripada 15 saat. Pak Ya. Aduh. Jangan lupa kita akan jumpa ni untuk sepatu reunion ni. Maknanya 23 bulan ni memang jadi tau photoshoot tu. Jadi. Lepas tu kita start recording. Jalan Rahim Makruf Jalan Rahim Makruf. Lepas tu kita start shooting sepatu reunion live. 16 Disember. Pertama kali di Malaysia sitcom live. InsyaAllah. Pak Ya Okey Pak. Okey Pak Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi aku tak sangka kau dapat suara lu. Aku pun terkejut. Kau cabut aku cakap tengok aku bagi 15 saat je. Suara halus. Suara halus. Maknanya hari ni 15 November birthday Pak Ya. Selamat hari jadi lah Pak Ya. Pak Ya lah. Moga-moga sihat selalu lah. Yes, hari ni 15 November, siapa yang menyambut hari jadi, selamat hari jadi kita ucapkan. Selamat jadi. Terus bersama kami Sepatu Sinar, rancanglah kewangan anda dengan bijak
di Bank Rakyat kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, dah nak tamat tugas dah pun kita. Yes. Rahim buat apa lepas ni, Im? Lepas ni rehat lah, Im. Rehat. Sebab malam ada urusan yang harus selesaikan. Oh. Aku bersama sparring partner. Ada ngajak dah ada show. Ada show lah. Malam ni hari ni balik ke mana, Im? Allah. Kita saja je. Aku dah tahu jadual dia. Tak tahu tak tanya. Orang bertanya tu dia tak tahu. Engkau balik buat apa? Aku tak, tapi hari ni aku kena balik cepat pasal hari ni mak aku nak balik ke Johor. Oh, kau nak hantar mak kau balik cepat-cepat? Bukan. Habis? Mak aku bawa kereta lah. Mak aku bawa kereta datang sini. Tak payahlah balik. Maknanya tak payahlah kau balik cepat. Biarlah rest dulu. Tak, dia cakap Mama bang tunggu kau, Dek. Kau sampai rumah ni Mama balik. Sampaikan salam kita orang. Salam InsyaAllah. Macam aku ni tak ada buat apa, ingatkan nak mop tar depan rumah tu. Tak datang hasil. Tar tu kereta lu lalang kotor. Alah, kau dating je lah, senang habis cerita. Wah, aku tak panjang pun tadi kau balik rumah mana. Kau sibuk cerita pasal aku. Okey. Hari ni kalau ada salah silap dengan kami mohon maaf. Ada quote yang nak dikongsikan? Ada ke? Boleh. Ada. Memang tak serik ke? Apa dia quote? Dengar bukan benci yang membuat kita menjauh dari orang lain. Tapi kecewa. Aku kan kau cakap ada kod nak bagi. Yelah. Bukan kod yang nak bukan kod yang nak sembayang dah. Okey, terima kasih Jam. Bila dah kecewa tu dia benci dah tak ada, dia kecewa. Yelah, sebab faham. Kadang-kadang bila kita kecewa tiba-tiba air mata mengalir tau. Sebab Betul. apa? Itu cara air mata kita berbicara. Bila mulut tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Ni tak payahlah dulu. Ni boleh tempan besok. Besok kalau dah tak ada nak cakap apa? Okey, hari kalau ada salah silap daripada kami mohon maaf. Sekejap lagi bersama dengan Kak Bet di Sembang Sinar. Terus dengan Sinar FM menyinari hidup. Ada semua nak dikeluarkan. Assalamualaikum. Bye bye.